Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukri Saleh daripada ISDEF, Universiti Sains Malaysia. Makalah saya ini bertajuk Pentakrifan Semula Filantropi dalam Kerangka Matlamat Pembangunan Zakat. Makalah ini berkaitan dengan persoalan filantropi dalam permakasaan zakat. Tujuannya ialah untuk mencadangkan pentakrifan semula istilah filantropi ini agar penggunaannya dalam pemerkasaan zakat tidak tergelincir daripada landasan kerangka Islam. Setakat ini, kebanyakan istilah berkaitan zakat, umpamanya filantropi, kewangan sosial Islam, kemiskinan, asnaf produktif, asnaf tidak produktif dan sebagainya, jarang diiktiraf semula mengikut Islam. Kebanyakannya masih menggunakan takrif lazim yang didominasi oleh pemikiran Eurocentric ataupun Western Ethnocentric. Jadi dalam makalah ini, dengan menggunakan kaedah analisa kandungan dan analisa tekstual ke atas sumber-sumber sekunder, pentakrifan semula istilah dan penggunaan filantropi dalam permakasaan zakat ini didapati perlu dibuat dalam kerangka matlamat pembangunan zakat atau Zakat Development Goals ZDGs tersebut. Kerangka ZDGs ini harus mempunyai kerangka teoretis yang berpaksikan kepada disiplin pembangunan berteraskan Islam. Prinsipnya meliputi acuan, pelaku, skala waktu, kerangka, perkaedahan, peralatan dan matlamat akhir. Paksinya pula adalah maqasid al-syariah yang merangkumi bukan sahaja tahap al-daruriyah yang terhad hanya kepada menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta sahaja, tetapi juga tahap al-hajiyah yang melekapkan dan tambah-tambah lagi tahap al-tahsiniyah yang menyempurnakan penjagaan 5 perkara tersebut. Akhirnya, makalah ini mendapati bahawa istilah filantropi yang ditakrif semula mengikut kerangka ZDGs ini adalah bermaksud satu kelakuan amal jariah dan kedermawanan manusia di dunia ini dengan memenuhi fungsi mereka sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, berpaksikan kepada tasawur Islam dengan mengambil kira perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala di alam roh dan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan di alam akhirat, semata-mata sebagai ibadah untuk mencari hanya keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.